Musim raya, cuaca panas. Jadi nak beraya dan bergaya tu kita kena perlukan satu cermin mata gelap yang mana dia boleh menapis sinaran UV yang tinggi ataupun sinaran matahari yang silau tu. Jadi kalau kita bergambar, taklah dah nampak mata kita terkenyit-kenyit macam tu bila nak posing. Jadi untuk tu saya sarankan untuk anda dapatkan satu cermin mata daripada Dalwa ni. Yang ni design dia memang awesome sangat. Memang nampak kacak dengan design ala-ala aviator pilot macam tu. Bila pakai saja dekat muka apa? Auto kacak, auto handsome. Yang perempuan auto cantik. Lens ni ada dua jenis, yang dah sedia hitam ataupun yang fotokromik macam ni. Tapi saranan saya lebih suka yang fotokromik. Sebab fotokromik ni dia akan berubah daripada cerah menjadi gelap bergantung kepada tempat kita berada. Kalau kita berada dekat tempat yang tak terdedah dengan matahari, dia akan menjadi cerah saja. Tapi kalau kita keluar terdedah dengan sinaran matahari ataupun UV yang tinggi, dia akan slowly berubah menjadi gelap. Cuma taklah segelap macam yang lens warna hitam tu. Tapi okey, dan yang penting dia menapis silauan matahari tu. Silauan matahari menapis silauan matahari. Bila kita pakai saja cermin mata ni, bergambar memang sangat cantik dalam gambar tu. Kat mana dapatkan? Ada dalam link bawah. Tekan sahaja. Option nombor 2, warna hitam, lens hitam. Option nombor 3, bingkai kelabu macam ni dan juga lens dia fotokromik. Mantap.